Ejen muda yang lain, walaupun tak berapa terlibat sangat dalam plot Ejen Ali ni, tapi mereka juga ada menonjolkan beberapa personaliti yang membuatkan saya berminat untuk bercakap tentang mereka. Jadi dalam video ini saya akan bercakap tentang personaliti semua ejen muda yang ada dalam siri ini. Oh ya, sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih atas 10,000 tontonan dalam video Ejen Bakar ni. Korang ni memang peminat bakar ke apa? Jadi yang pertama kita ada Ejen Jet. Ejen paling poyo dalam kumpulan ni. Dan saya rasa semua orang mesti pernah ada kawan macam dia. Kecuali saya sebab saya tak ada kawan. Ejen Jet seorang ejen neuro dan sama macam nama dia, dia menggunakan jet untuk berlawan sambil menembak pistol laser yang ada di pergelangan tangannya. Dan walaupun dia ni neuro, dia ni tak pandai sangat bagi arahan untuk yang lain. Tapi sekurang-kurangnya dia pandai dalam pemerhatian masa mula-mula dia muncul. Dia juga selalu menjadi kepala bila Ali dibuli. Sebab bila Ali kena buli dengan budak lain, mesti ada suara dia mula-mula keluar dulu. Teruk betul budak ni. Kita juga tahu yang dia dapat masuk mata kerana ayah dia yang suruh dia masuk. Mesti kuat main kabel budak ni. Seterusnya, Ejen Rosa. Pendek bagi Rozana mungkin. Rozana ni dia ada vibes Kak Long kawasan jugalah dengan suara garau-garang dia tu. Dia merupakan ejen neuro dan seorang penembak jarak jauh. Dan dia ni agak boleh diharap jugalah dari Jet. Setakat ni tak banyak sangat maklumat pasal dia ni, tapi dia salah seorang yang membuli Ali jugalah. Seterusnya, Ejen Mika. Jujur saya cakap, saya ingatkan dia ni lelaki mula-mula. Mika seorang ejen combat di mana dia menggunakan kerusi roda sebagai suit untuk berlawan. Pada mulanya, Mika ni jujur cakap agak agresif sebab terlibat dalam membuli Ali. Tak padan dengan Cacat. Tapi mungkin dia tak puas hati sebab Ali dapat masuk ejen disebabkan Iris. Manakala dia mungkin kena bekerja keras untuk membuktikan yang dia mampu berkhidmat. Tapi bila tengok balik, dia ni tak adalah teruk sangat kan. Dan ada satu scene yang buatkan saya hormat pada dia lah dalam musim 3. Ejen Chris. Ejen Kelantan kita lah. Jujur saya cakap, Chris ni tak ada apa-apa yang menonjol sangat pasal dia. Nak cakap dia bully, tak adalah juga. Tapi saya rasa itu lebih kepada komplain daripada bully. Sama ke tak, saya pun tak pasti. Tapi saya rasa dia ni hanyalah memperagakan orang Kelantan dan silat yang ada di Malaysia. Chris ni dia merupakan ejen combat yang menggunakan Chris dan silat sebagai senjata. Ya, saya tahu. Sangat kreatif. Ejen Iman. She's wakaran what to say to her. Tipikal budak perempuan yang baik dan pemalu tapi mampu membunuh sekiranya hatinya disakiti. Anak kepada guru wushu dan menggunakan kunai yang diikat pada ekor tudung atau selendangnya. Pada mulanya dia tak menonjol sangat, tapi dalam musim 3 dia ada tunjuk keceriaan dia bila dia berkawan dengan Kim. Dia juga antara salah seorang yang mahu berkawan dengan Ali lah. Tapi saya tak tahulah. Dia ni macam jenis suka ngikut orang je. Entahlah betul atau tidak. Ejen Bulat. Pemain Rubik Cube yang handal sampai Max Park pun tak boleh nak lawan. Bulat ni ejen tekno yang menggunakan Rubik Cube-nya sebagai senjata dan pertahanannya. Dan saya nak tanya jugalah, Bulat ni dia ada tunjuk ke dia punya pergerakan dia melepasi halangan simulasi tu? Sebab dalam episod 5 musim 2, saya rasa keputusan simulasi tu agak bias. Macam mana Bulat boleh kalahkan Ali? Bulat boleh ke lepas semua halangan tu dengan guna cube dia tu? Agak berikan kalau awak tanya saya. Tapi apapun, dia ni jenis yang senyap, jenis yang tak nak ambil peduli sangat. Macam saya jugalah. Hehehe. Ejen Kai. Nice. Salah seorang yang pertama berkawan dengan Ali. Kai seorang yang sangat peramah, tapi dia pantang bila ada orang rosakkan robot kesayangan dia, RO. Kai seorang ejen tekno yang lebih fokus kepada pengawasan dan rondaan dan juga hacking. Dan dia selalu gunakan RO untuk buat semua kerja tu. Pemalas. Ejen Zaz. Agak unik, seorang yang agak cool dan nakal jugalah. Dan saya tak pasti sama ada dia bisu atau tidak, mungkin sebab tak ada orang nak suarakan dia. Zaz merupakan ejen Invizo yang lebih fokus kepada kelajuan daripada penyamaran macam Rizwan selalu buat. Dan tak banyak info yang diberi lagi pasal dia, tapi saya dengar ejen Ali ada komen yang menceritakan tentang si Zaz ni. Ejen Moon. Moon merupakan ejen Invizo yang telah mencuri teknik pembagi bayan daripada Naruto. Dia menggunakan penyengat elektrik di telapak tangannya sebagai senjata untuk melawan musuh. Dan dalam kalangan ejen muda ni, Moon lah yang paling kebudak-budakan sekali. Macam satu scene Ali kena bully tu, Moon dia ikut gelak sekali. Mungkin masih tak faham apa-apa masa tu. Dan yang terakhir, ejen Rudy. Kegemaran semua. Rudy seorang ejen Invizo yang lebih fokus pada penyamaran semasa berlawan. Dia menggunakan gari yang boleh dikawal sebagai senjata untuk melawan. Agak kreatif sebenarnya. Dia juga handal berlawan, rasanya sama tahap dengan Alicia. Tapi seperti yang kita tahu, dia tak suka Ali sebab kalahkan idola kesayangan dia yang memperkenalkan dia kepada Mata. Dan saya rasa sama macam Mika, dia tak puas hati Ali dapat masuk ke dalam Mata disebabkan Iris. Sejujurnya saya rasa adil sebab Iris alat yang boleh jadikan ejen jadi super ejen. Dan mungkin kebanyakan dia orang rasa Ali tak layak jadi sebab yelah kan, dah ada super gadget pun tak pandai lagi. Yang sebenarnya bagi saya agak memelikkan. Kenapa pula Ali boleh jadi teruk pula?
Bukan dia dah pandai ke lepas dilatih oleh Rizwan? Tapi apapun, itulah dia semua ejen muda yang telah diperkenalkan pada musim 2 Ejen Ali. Apa pula pendapat korang tentang ejen muda ni? Boleh kongsikan dekat komen ya. Dan rasanya sampai di sini saja video ini. Sekian, semoga kita semua sentiasa sihat belaka. Assalamualaikum. Zifab.